Macam mana cara nak kahwinkan sugar glider? Pertama, pastikan umur sugar glider jantan dan betina tu dah matang, sekurang-kurangnya 1 tahun dan ke atas. Kenapa tak boleh kahwinkan sugar glider di bawah usia 10 bulan atau bawah 1 tahun? Sebab tak semua rahim sugar glider betina itu kuat. Risiko anak mati in pouch atau betina stres sangat tinggi. Pastikan kedua-dua sugar glider badan sihat, makan cukup, tak sakit, tak terlalu kurus dan tak terlalu gemuk. Kedua, pastikan tiada inbreeding. Inbreeding ni apa? Inbreeding ni tak boleh kahwinkan sesama adik-beradik, tak boleh kahwinkan anak dengan ayah, tak boleh kahwinkan anak dengan mak. Ketiga, perlu ada proses introduction. Introduction ni apa? Sesi pengenalan atau sesi ta'aruf. Kita tak boleh campurkan diorang terus dalam satu sangka. Ambil kau kahwin. Tak boleh, nanti diorang akan gaduh. So, kita kena bagi diorang kenal sesama diorang selama 3 hingga 4 minggu atau sebulan. Macam mana cara kita nak bagi diorang kenal? Apa yang mak buat? Setiap hari mak akan tukar barangan dalam sangka masing-masing. Contoh, hammock dan alas tempat tidur jantan mak bagi betina yang pakai. Yang betina punya mak bagi jantan yang pakai. Contoh, hari pertama dan hari kedua bertukar barangan aksesori dalam sangka. Hari ketiga, cuci semua barang dalam sangka. Hari keempat, ulang semula macam hari pertama dan hari seterusnya. Buat macam ni selama 3 hingga 4 minggu atau sebulan. Tujuannya supaya diorang belajar kenal bau masing-masing. Sampai pada hari yang nak disatukan tu, trim kuku diorang. Bagi diorang makan kenyang-kenyang. Satukan diorang pada waktu siang, sebab waktu siang ni tenaga diorang rendah. Baca bismillah, lepas tu masukkan sugar glider jantan ke dalam sangka sugar glider betina. Ini cara mak. Alhamdulillah, semua pasangan anak-anak mak tak pernah bergaduh bila pertama kali mak satukan diorang dalam satu sangka.